salam sejahtera dan salam Pahang First. Bersama saya Nur Saada Atika dalam Pahang minggu ini. Kerajaan Negeri Pahang menyasarkan nilai jualan sebanyak 1.3 juta ringgit menerusi penganjuran program Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung di Dataran Raup-Raup bermula esok. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, program bertemakan Agro Lestari Bina Negeri itu dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung dari seluruh negara sepanjang penganjurannya selama 4 hari bermula 23 hingga 26 Julai ini. Dan kali ini dijangka kehadiran lebih 100,000 orang yang melibatkan 100 usahawan dengan nilai jualan 1.3 juta. Kita juga ada mengadakan cabutan bertuah, itu 1 ekor lembu wagyu dan juga kereta Pro 2 Beza dan lain-lain hadiah yang menarik lah. Saya ucapkan tahniah kepada pengarah tahniah Cik Riza, dan sudah tentulah Exco yang tanggungjawab pun mainkan peranan yang sangat penting. Exco kanan yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sofi, dan bukan senang untuk menguruskan Maha Pahang ni kerana kita melibatkan berbagai produk makanan, tanian, dan saya jemput supaya orang ramai khususnya rakyat negeri Pahang supaya datang beramai-ramai ke Dataran Raup untuk menyaksikan ataupun mereka dapat melihat apakah Maha Pahang. Di samping itu mereka boleh mencari, kalau sekiranya nak bertanya apa-apa untuk membuat tanaman, nak tanam musangking ke, nak tanam durian yang baru Raja Benta yang baru akan kita tanam, dan mungkin lepas ni ada Raja Bera pula dan sebagainya. Jadi boleh pergi ke situ. Selain daripada kita melihat Maha, kita boleh juga mempelajari atau menerokai perkara baru yang boleh kita manfaatkan untuk negeri Pahang. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas hadir pada majlis pelepasan konvoi Maha Pahang 2026 bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Bera. Negeri Pahang terus kekal berada pada landasan kewangan yang kukuh hasil amalan tadbir urus berhemah serta disiplin fiskal yang konsisten sekaligus membolehkan pelbagai agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan secara berterusan. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, penganjuran mesyuarat-mesyuarat utama Kementerian Keuangan Malaysia MOF bersama Kerajaan Negeri mencerminkan hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam memperkukuhkan sistem pengurusan kewangan awam demi kepentingan negara dan rakyat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada majlis makan malam sempena mesyuarat-mesyuarat utama Kementerian Keuangan Malaysia bersama Kerajaan Negeri mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail di Kuantan. Kerajaan Negeri Pahang terus komited dalam memastikan kebajikan masyarakat orang asli sentiasa diberi perhatian termasuk usaha mempercepatkan penyelesaian isu pemilikan dan pewartaan tanah kampung orang asli. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, pertemuan bersama kira-kira 100 wakil masyarakat orang asli membuktikan kerajaan negeri sentiasa membuka ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka secara berhemah. Menurut beliau, 7 wakil daripada beberapa kawasan termasuk Maran, Paya Besar, Bera, Muazzam Shah, Rompin dan Kuala Kerau telah menyampaikan hasrat serta keperluan masyarakat masing-masing dengan isu utama yang dibangkitkan adalah berkaitan tanah. Ternyata ada lebih kurang 7 orang tadi telah bangkit menyampaikan suara mereka daripada Maran, daripada Paya Besar, daripada Bera, daripada Muazzam, daripada Rompin dan juga daripada Kuala Kerau telah menyampaikan hasrat orang ramai tentang keperluan mereka. Isu yang dibangkitkan berlega dalam isu tanah. Jadi mereka inginkan kepastian status tanah mereka. Itulah sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam laporan media kita semalam melalui kertas yang telah kita bentangkan, bahawasanya agenda bagi memastikan tanah-tanah ini diagih kepada rakyat negeri Pahang antara adalah agenda utama kerajaan negeri. Bukan sahaja untuk masyarakat orang asli, termasuklah orang Melayu dan bukan Melayu. Dan
utamanya orang asli. Saya dapati dalam bicara di luar pertemuan tadi, mereka memberi sokongan yang positif terhadap pertemuan ini tadi dan mereka dapat meluahkan hasrat mereka, menceritakan soal satu persatu. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan di dalam media ini kepada pengusaha-pengusaha yang telah diberikan kebenaran untuk masuk ke tanah-tanah yang telah mereka mendapat kuasa tanah. Mereka bolehlah berurusan, tetapi mestilah mengikut bukan dari sudut undang-undang saja. Kita perhati juga dari sudut kemanusiaan, perhati juga dari sudut kepentingan orang ramai, kepentingan masyarakat setempat yang tak wajar kita abaikan. Saya yakin benda ini telah mendapat perhatian daripada mereka, tetapi walau macam mana saya ulang semak kepada mereka supaya benda ini diberi perhatian. Janganlah kita sampai bila kita masuk ke suatu tempat itu kita menimbulkan polemik di antara satu sama lain. Dan nasihat saya juga kepada masyarakat orang asli begitu juga. Kita cuba rungkaikan permasalahan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan perjumpaan bersama masyarakat orang asli bertempat di Dewan Hubabah Kampung Bukit Seding, Datuk Sharif Ahmad, Kuala Kraw. Kerajaan Negeri Pahang bercadang mewujudkan lot khas bagi pembinaan tadika di setiap projek perumahan baharu yang dibangunkan di negeri ini bagi memastikan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak mudah diakses oleh penduduk. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang LPHP akan mempertimbangkan untuk menyediakan lot sebagai tapak khas pembinaan tadika. Sebab kita tak nak beli orang ni kadang-kadang salah guna rumah. Ada orang memang memerlukan rumah, ada orang dia beli rumah, dia buat tadika. Jadi untuk tu saya dah beritahu kepada CEO supaya kadang-kadang rumah ni reserve kan. 1-2 rumah corner lot tu kita reservekan untuk orang boleh buat tadika. Contoh akan datang bila ada yang baru, ni baru. Bila ada baru dia buat, dia kena ada reservekan lot tu. 2 unit kan untuk kemudahan penduduk-penduduk supaya dia boleh hantar anak dia. So semua tu ada milik LPHP. Siap perumahan PRA projek konservasi rakyat pun menyentuh. Rumah Prima Pahang pun menyentuh. Sekarang ni macam rumah RRP. Dah kita siap lebih kurang dalam 1,300 unit. Dah bernilai hampir 100 juta lebih kita belanjakan dan kita berikan rakyat secara percuma kepada yang betul-betul yang golongan-golongan yang betul-betul miskin tegar tu yang tak ada rumah. Kita ni dalam sebuah kerajaan kita mesti memastikan rumah-rumah ni mampu dimiliki. Macam tadi kalau katalah rumah tu miskin tegar. Rumah makmur ni orang gaji 5,000 ke bawah. Rumah PRR 3,000 ke bawah rumah PRR. Rumah Prima Pahang ni 10,000 ke bawah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penyerahan Kunci Perumahan Rakyat 1 Malaysia, Prima Pahang, Kampung Gadak dan Majlis Pelancaran Prima Pahang Pelangi Jaya, Fasa 1A serta Prima Pahang Muazzam Shah, Fasa 1 di perkarangan Prima Pahang Kampung Gadak di Muazzam Shah. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Assalamualaikum.